Okey, berita baik kepada orang-orang di Ipoh. Sekarang ni Public Gold dah buka kedai emas PG Jewel di branch Public Gold di Ipoh. Jadi bagi peminat-peminat barang kemas, boleh datang di sini untuk tengok barang kemas dan juga beli barang kemas di sini. Dan sebelum tu, sesiapa yang belum lagi ada akaun emas di Public Gold, jom kita daftar dahulu, nanti datang sini untuk tengok barang kemas yang kita nak beli. Dan juga yang terbaik, bagi yang dah ada akaun emas Gap, boleh juga keluarkan barang kemas tu melalui akaun emas Gap di sini, di kedai PG Jewel di Ipoh. Jadi bagi orang Ipoh, sekitar Ipoh, saya menyuruh siapa yang belum lagi ada akaun emas Gap, jom kita mendaftar dan sambil-sambil kita mengumpul emas, boleh juga kita keluarkan barang kemas di kedai emas PG Jewel di Ipoh di Jangkau Sob. Jom kita menabung emas dan berhias bersama Public Gold.